one lyric, 4 songs. Sedap kan? Scary tak? Sembang kerusi lipat dari hati. Terus dekat. Dah start ni. Okay. Tunya penat Dah malam aduk. Dah boleh ya, tekan terus. Selamat datang dan kembali ke podcast Sembang Kerusi Lipat. Saya Sid. Saya Mimi Boy. Mimi Saya Man. Kau dah tukar nama Mimi Boy. Hampir. Ya. Apa khabar semua? Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Semua sihat hari ya? Aduh, ya. Semua sihat hari ya? Baik. Alhamdulillah. Semua sihat. Okay, aku nak start by saying this apa ni? Kau nak tidur? Aku nak tidur dulu. Oh ya, tu lah kesian. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya Oh ya. our listeners and viewers, Yes. especially kat YouTube lah so dia punya Views and support dia merangsangkan. Yes, Merangsangkan. And the Betul views are climbing lah. Views are climbing, Ya, alhamdulillah ya, lah. ya. So I hope you all will support us. And just press that subscribe button je. Yes. Tekan aja, senang aja apa. Tekan gitu je apa. Betul. Subscribe betul lah man. Ya. Betul. Aku tak nyangkal. Okay. Hmm. So okay, hari ni aku nak buat pasal apa tau. Macam okay, aku ada come across this video lah kat aku punya TikTok. Alright. Video apa sih? Okay, pasal ni video daripada orang seberang lah. Okay. Okay, so basically this video has sparked some controversy into the dunia seni dalam Malaysia. Okay. Dalam Malaysia lah, kita kat Malaysia Boleh lah. Okay lah. Okay. So dia cakap apa tau? Dia cakap yang artis ni kan tak penting dalam tamadun manusia. Wow. Yeah. Tak penting dalam tamadun manusia. Tamadun Bila manusia. tamadun sekarang manusia. ke throughout? Sekarang ah. Oh sekarang. And he said this dalam video tu, he made this statement dalam satu majlis ni lah. Aku nampak dalam video tu satu majlis. Alright, and there were a lot of people down there dekat dia punya tempat tu, and people were like, I think all of them are artists lah dalam audience tu. And he so-called make this statement yang artis ni are like specialized jesters. Oh. Tengah ada artis-artis dia Yes. cakap macam itu. Berani ke? Berani. Specialized, dia cakap specialized jesters. Korang semua tak Specialized. perlu wujud lah, something in that line lah kan. Weh, dahsyatnya. And apa ni, kena hapuskan dalam 90% of them, only 10% of them can so-called become artist lah. Wow. Dia cakap gitu. And what we need is like more engineers, scientists, something like that. So pada aku Wow. kurang ajar. You know, macam tak ada asal kau berani je. You got the balls to say that in front of those artists tu. Right? Speechless aku. Speechless lah ni. Tapi apa yang dia cakap tu kan, since we are living in the age of AI, I mean ada sedikit sebanyak apa yang dia cakap tu mungkin pada aku betul lah. Kalau kita dissect kan into that, apa yang cakap tu mungkin betul lah. So pada aku maybe he's there's some sense of it when he talk about that lah. Wow. Yeah. So yeah, like now we are now using AI all the time. So what do you guys think? Apa yang dia statement tu kalau macam ni cakap, is it now relevant in nowadays for artists to have an artist since now we have AI already? So Tadi aku tertarik tadi yang dia cakap pasal 10%. Tinggalkan Aku- 10% je. Tinggal 10% je. Aku tak tahu 10%. Okey kalau betul-betul nak tengok artis dalam population Soundman dah. dunia lah dunia ataupun Industri lah, negara. Berapa je jadi artis? Banyak je. Okay. Okay, kita ambil lah population Singapore. Pasal aku Malaysia tak tahu berapa population dia. Mungkin nanti boleh Google lah. Artis aku tak rasa tak sampai 1% pun. Okay. Tak sampai 1%. Pasal apa kata Sabar. Singapore population taruh lah 6 Kalau million ikut lah. ratio, Round off 6 million. 1% of 6 million berapa? 6,000 divide by aku rasa lah. Mana? 60,000. square root Kau of ada 60,000 artis.
Aku tak tahu. 6,000 Okay, that's the artists. thing 60,000. Ada? Mana ada? When you cakap artist specific, what kind of artist? Yes, correct. Ah. The artist mainly consists of ada pelakon, ada penyanyi, ada dancers, ada pelukis, ada penyair, semua. So That's kind of artist. dia ni target apa? Penyanyi. Aku rasa pelakon. Pelakon. Aku rasa Lagi pelakon makin lah. sikit. Mana ada? Dia target Nak pelakon. artis. Ya, aku nak keluarkan kalkulator. Tak boleh ya? Dia target pelakon. So dia cakap Aku nak pelakon tengok. ni tak perlu. Mungkin Pelakon tapi tak ini perlu. jelas dia cakap artis ni, dia cakap artis Oh, je. cakap artis, okay. Artis ni tak perlu dalam tamadun manusia. Actually aku tak pernah aku tak tengok this video, so aku tak pernah tengok. So dia target the artist pasal, is it because of the advancements in technology, basically AI ni semua, atau dia macam No. like He just make a so-called random punya statement yang Broad statement lah. broad kira. statement, broad tu So statement is lah, it like kira-kira. is it like So, okay, for when I hear this, dia macam is it macam tak payah entertainment, tak payah Yes. movie, tak correct. payah ni semua, just need scientists, just need to do all Yeah, this work. correct. There's no need for entertainment, is it? Yes, correct. Mungkin macam gitu lah. Dia leading betul. there lah. Yeah. So pada aku punya pemikiran, maybe he's making that statement because pada aku we can so-called relate that dia punya so-called statement tu and link it dengan dia punya AI sekarang. Since now kita dah nampak apa AI, they can do a lot of magic. AI sekarang boleh buat movies lah tanpa dia person lah. Boleh buat music pun tanpa dia person juga. Yes. So how can we, I mean, is it now true that we don't need so much many artists nowadays? Okay. Since now AI is Tapi that is our thinking our lah. perception tau. Perception lah, Tapi aku rasa dia ni, that's not his basis lah. that's not basis lah. Aku rasa Aku rasa dia ni tak tahu Ke lah. dia sour grape? Aku tak lah, saya agree, aku tak tahu lah kan. Pasal artis earn banyak, dia tak earn banyak agaknya mana dah tahu. Then dia cakap banyak sangat artis, jadi semua orang contribute tapi that's not the only thing that dia buat statement tau. Dia buat statement cakap apa tau? Cakap lelaki yang tukar pampers bayi ni adalah gay. okay, ni video aku pernah nampak. Okay, aku dah pernah dengar ni. Ni video aku dah tengok. So it's the same guy. Same guy lah. And also dia cakap siapa yang so-called ambil ijazah universiti ni, macam buang masa lah. Kau boleh dapat ilmu mana-mana je. Tapi tadi dia cakap dia nak engineer. Kalau tak bagi ambil ijazah, macam nak jadi engineer? Aku cakap ni pemikiran ni a bit pelik sikit Okay kan. lah, aku rasa senang cakap pada pendapat aku lah. Senang cakap, aku rasa dia ni just rage bait aja. Aku rasa yes. Ada orang cakap dia ni rage bait. Tapi ada cakap apa ni, if you meet in person, dia okay. Tu aku tak tahu whether macam he's true or not. Aku rasa kita forget about him. Kita berbual pasal dia yang tadi tu konten tu. Pasal aku rasa dia rage bait cerita. Jadi kita ambil dia punya topik tu yang tadi tu. Betul ke AI boleh ganti artis-artis ni semua? Since kau Kita macam fikirkan. since kau dah macam you're into this IT semua kan, do you think that AI can replace all these actors or singers? Completely no. No, cannot. Because as an actor, you have to display different type of emotions, different type of movements. AI is still a long way to go when it comes to like real acting. Okay, but if you see all the AIs, they're all like generic movements. I can notice that at the end they always like macam tengok camera or some like awkward movements. But you can say like, I mean like in the near future, maybe it gets better, right? But at the moment tak. But I don't know whether there's a connection to it, Tapi- because you know that it's not a real person acting, Yeah, because you know this because you so-called well conversed in this IT kan. Kan betul tak? Kalau macam a normal person je tengok ni macam betul lah. So it's like to them it's like a real person lah. So I don't know if you were to so-called replace all this in AI, I mean people will still accept if they don't have any background of the IT ke apa. That's what I'm thinking about it lah. Aku feel ni pada pendapat aku rasa it will not be replaced totally. Aku rasa somehow eventually there will be a guideline. There will be guidelines to guide all this filmmaking. So maybe
maybe it will not replace the whole scene of acting but it will replace CGI. Yes. For example, CGI that or special effects that cost a lot of money, let's say explosions, okay, destroying of buildings, which cost a lot of money, right? So they just use AI to create it done. So it's like maybe the certain frame yang diorang perlukan extra kan. Macam ini they use AI. Tapi bila comes to macam really personal acting, still human. Yeah, but they actually complain about using CGI characters or AI for background. So people who act, their job is being background actors. They lost their job. They lose their jobs for that one. So pros and cons Pro con lah. Ada pro con. Tapi tu acting kan. Tapi music aku rasa macam lagi dangerous Aku tengok sekarang online. Macam more and more AI music coming out. Yes. Memang banyak. Kalau kita reflect balik yang kita punya earlier episode kan. Sekarang aku tengok from that episode to now dah berapa bulan 3-4 bulan. Dah sekarang dalam makin banyak aku tengok. Yes. Yep. The AI music is picking up. The other thing that is not picking up is your mic. Kali dekat sikit dengan mic. Aku dengar macam kuat mungkin aku punya headphone lah. Sorry. Samen dah marah man. Alah nanti naikkan je suara. Edit susah tu. Memang Kalau kau berbual all the way terus kan, jadi aku tak payah edit. But because kau buat macam gini, aku kena tengok semua, dengar semua, balik naik balik tu. Mic discipline guys. Discipline. Come on guys, kita dah berapa 6 bulan, dah 5 bulan guys. Banyak sangat eksperimen. Masih tak faham lagi. Okay, sambung. Okay, so sorry ni for the sake of discussion offer yang kau cakap pasal this influencer yang cakap pasal this aku macam one thing aku rasa for sure dia tak ada basis. Dia ni semua dia just macam just want people to get triggered aja. Okay. Tapi kalau dia for the sake of argument aku tak agree. Aku tak agree dengan dia punya ni statement Sebab aku feel memang kita perlukan, kalau nak cakap pasal entertainment ke music ke apa, kita perlukan. Sebab music ni dia bukan aja for macam songs ke apa ke, just not for macam just kasih telinga sedap dengar, enjoy. Not for relaxation only lah. Not for relaxation only tau. Macam I think music has been used for other industries even for medical, even untuk macam treatment depression, untuk treatment untuk orang yang ada mental health issue, ada depression. So it is more than that lah. So aku cakap dia ni apa boleh cakap je. Yalah, tak boleh cakap lebih nanti. Yalah, basically dia just go for rich baiting for the content lah. So basically kau cakap Mr. ni artis to do all these things kan. Yes, aku strongly agree. Kita masih perlu. Pada aku punya pendapat artis dengan AI should go hand in hand lah. I mean AI tengah picking up kan, like you said right. Soon everything will be AI though. Dah jadi macam Matrix lah kira kan. So but still we need that human element and human touch to so-called to go along with this AI. Macam misalnya for the AI to produce macam this video ke apa atau music kan, we still need that so-called for example knowledge of this person yang who is an artist, who is an pelakon. Then they still have to do the punya prompt that to say that okay, I want this character to feel this, I want this character to show the emotions of this. Then baru dia punya AI punya algorithm tu faham, then they come out with that so-called character if they want to do it as an AI lah kan. Imagination ni kena kuat. Kena kuat. So that's why macam all these pelakon and all these actors, all these singers, they know what's in their head. So just that they to express it into a realization tu, that's another trait lah. True. Kirakan. So to me, humans and AI should go hand in hand lah. Betul. Kalau dia completely macam terus AI yang hapuskan semua artis merepek lah. Betul. So that somehow that jiwa tu mesti masih ada. Yes. That jiwa tu, I mean the process behind that AI production. Mesti ada. Kalau sekiranya diorang berpendapat
fully replace, itu actually dah jadi Matrix Jadi Matrix lah. Dah jadi Matrix. Amazing Which is not possible lah. Not possible. Creation. Actually this term of artist ni, where do this come from? I mean, ada pelakon, actors, singers, penyair, all this macam pelukis. Where do they come from? I mean, where do it all started? The origin lah. Origin. Shakespeare lah. Artist basically is an art form. So it's a form of talent that a selected few can only do. And it's either for entertainment, for viewing, macam like what appreciate. So it's an art form. So artists basically they perform, they act, right? So basically it's an art form. So it become artist. Same for singers, musicians. If you look in the past, those yang sing on stage in the older just sing on stage, so they are the artists lah. So it's an art form. All these are art forms. Yeah, true. So even like for AI and art drawing kan, so AI, this one is also a debate lah. Yeah. Pasal pada aku, I think yang it all starts from zaman-zaman raja-raja dulu kan. Okay. Kalau macam they want some entertainment, they will call these jesters. They call these actors. Kalau actors, they will like act out what happened during macam misalnya kau punya war ke apa, they become actors. And kalau dia raja nak kau nyanyi, they become singers. So maybe they all started from there. Then it becomes like mainstream to become you're the singers, you're the actors, you're the artists, you're pelukis, you're penyair. So semua. maybe first exclusive only for macam the kings lah. The kings macam for the kings punya entertainment lah. Yes, correct. Macam raja-raja dulu bagi dayang-dayang. Dayang silakan mana tarian. Correct. Better ingin enjoy. Better enjoy. Betul. Orang putih punya, Betul dayang joget. Ayolah, betul juga. Betul juga. Maybe start from maybe that one we don't know. Ni yang time zaman gladiator dulu. Roman. Itu pun for kings punya entertainment. Yes, entertainment semua nak jadi semua. So they are artists. The warriors are artists. Itu dah different kind of entertainment lah. Fighting is an art form. That one different. Art juga tu. Art jugalah. Art juga tu. Okay. Dah. Dah melalut gitu yang merepek sekarang. Ni kita belum berbual pasal dia cakap lelaki tukar lampin gay ni. Jangan start lah. Aku dengar apa mengirap. Kau gay. So technically, to be truthful, that means tempat gay lah. Aku dah tukar pampers dah banyak kali dah. Tak apalah, itu punya saudara lama. Apa nak cakap lah kan. Tapi aku tahu aku punya conscience is clear yang I'm not gay, man. Aku rasa dia kena try sekali je. Baru tahu gay ke tak. Maybe lah. Dia belum kahwin lah. Dia belum kahwin. Okay lah. Ya. Dia cakap macam ini pun macam create a red flag for himself. Dah lah. Okay lah. Okay, so go through to me. Go through the apa? Go through. Okay, kita so since dah kita cakap pasal AI dalam music dan sebagainya. Okay, so now we have this segment yang whereby ini special segment lah. We call this AI challenge, whereby kita ni kan musicians. So Sulaiman dah come out satu lyrics lah kan? Satu set lirik, generic punya lyrics lah. And this lyrics is given to all of four of us, and it's up to us how we want to use the lyrics to create a song. Sabar. Yang lirik ni, apa yang kau prompt dekat AI tu? Yang to conduct this, to generate this lyrics. Senang. Apa cakap? Give me a generic lyrics. Kan malas je. Gini generic lirik kan. Tak macam gitu tak. Itu starting. Lepas tu aku tengok merepek kan. Terus aku fine tune sikit. Okay. So aku cakap make sure the lyric is generic enough so that it can covers different feelings. And different genres. So dia keluarkan lah. Just for record only for this challenge okay, yang Man dah prompt AI to create
lyrics. Okay, just for the sake of this challenge. Fun challenge for fun. Pasal aku kalau pergi betul-betul okay. aku tak tahu macam nak buat. Sebab need the AI help. Sebab lagu-lagu kita yang lain semua is from our own brain creativity. Okay, kita tulis arrangement kita sendiri. Cuma for the sake of this challenge. Okay. So kira-kira each of us will come out so-called a different style of genre, how this so-called music going to be played. Genre kira actually we didn't specify. We didn't specify. So basically give you lyrics, use just whatever you want. Whatever you want. Okay. Tapi dia punya set lirik semua sama. Nanti Phil kau post dia punya lirik on the YouTube. Okay. So we listen to one first. Then after that, you explain how you come up with this. Correct. Kita belum dengar. Kita semua belum dengar. So this is the first time we are hearing it, and you also. Semua dah send kan? Dah. So dah siapa tu? Wapi Azom. Okay. Fair. Wapi Azom. Lewat betul lah. Ready? Okay. Wapi Azom. Kalau kau dulu lah. Sendiri buat sendiri. Okay, nak katakan okay. Before I'm not going to talk about it. Basically, I'm the most noob. Okay, because I never touched this. Because of this challenge, I tried it lah. Okay. Fun kan? You guys ready? Yeah. Okay, dengar. Kita berdiri di tempat yang sama, cerita lama masih terasa, langkah berbeza tanpa suara, namun bayang masih bersama. Jika ini akhirnya, apalagi yang tinggal. Aku tak tahu kemana arah, namun aku terus melangkah. Jika kau dengar namaku, percayalah aku masih di situ. Dan bila malam berbicara, semua rasa kembali semula. Jika ini akhirnya, apalagi yang tinggal. Jika ini akhirnya, mengapa ku berharap? Jika ini akhirnya, di manakah silapnya? Jika ini akhirnya, siapakah yang bersalah? Aku tak tahu kemana arah, namun aku terus melangkah. Jika kau dengar namaku, percayalah aku masih di situ. Percayalah aku masih di situ.
Beri tepukan. Ini apa? Metal Dream Theater powerful Linkin Park Metalcore. Evanescence. Basically I got inspiration from Evanescence, from Mafra. Mafra. Lupa nama dia. She's actually tengah viral dekat YouTube because of her voice. Okay. So I took her as inspiration. From gentle whispers to very with very strong vocal fry. Okay. So I like this kind of music, and plus when I put metalcore to semua kan, so it came out like this. For the prompt, okay, actually because I use AI video kan, so aku actually plan everything. Sekali bila masuk that thing, aku tengok ada limit lah. The prompt ada limit. Okay, aku try to shorten it to semua, but well, it got what I kind of like. So it was a one-time thing. I didn't make any more changes. That's all. Okay. Yeah. So this is considered my style lah. Yeah, I put the double pedal, everything. Yes. Yeah. So that is my style. Memang I can see your style. Boleh nampak especially starting je aku dah tahu ni Fir. Nice. Dia punya lyrics I added for the bridge. Ada add lyrics. I kasih panjang sikit. Man check tau lirik tadi. Check. Nak check main tipu tak? Okay. Yep. Next apa? Okay, Good one. Okay. Song lagi. Owapiasok. Copper. Apa ni kau lah? Nah ada ya. Okay, main lagu punya. Sit. Korang mesti suka. Okay. Title apa? Maafin. Kau punya title apa? Aku lupa. Allah. Aku tak tahu title lagu apa. Ingatkan aku sebenarnya. Ingatkan aku. Okay. We can use that. Ingatkan aku. Okay. Number 1, Fir. Ingatkan aku. The title of your song. Aku tak tahu lagu apa sah. Sendiri lupa. Tak apa kita main lagu tu. Lepas tu kau cari email tu. Okay. Okay, ni seat punya. Proceed. Okay, ni seat punya. Okay. Kita berdiri di tempat yang sama, cerita lama masih terasa, langkah berbeza tanpa suara, namun bayang masih bersama. Jika ini akhirnya, apalagi yang tinggal, aku tak tahu kemana arah, namun aku terus melangkah. Jika kau dengar namaku, percayalah aku masih di situ. Dan bila malam berbicara, semua rasa kembali semula. Okay. Ini aku nak kena tanya. Apa kau punya thought process? Ni nak kena tanya. This is a shock. Ni kau baru balik Batam ke? Kau baru dengar lagu Baby Shima ke? Atau Darah Ayu? The first beat start dia aku dah weh.
Okay. Aku kan selalu kalau buat lagu cinta ke, lagu rancak apa kan. Tapi aku fikir balik, okay lah, kita try buat lagu. Datang kau pernah cakap apa, suara paling seram apa? Gamelan aku try buat make this song into an Indonesian gamelan. Okay. Aku tak expect ini gamelan rancak saya dah tandut. Start pula. Mesti kau dah joget-joget saya lagu ni. Tapi aku ada buat juga satu gamelan yang seram punya. Kalau pernah dengar lah, tapi tidak lah. Okay. Itu bonus track. Bonus track. Tapi ini seram lah. Okay. Tapi ni simpan untuk cerita seram lah. Ini gamelan dandut ni. Ni bonus track. Kita tanya pendengar nak dengar ke tak. Gamelan seram ni. Kasihlah kita 500 likes ke. Kau nak tekan subscribe lah. Kasih 1000 likes ke, kita mainkan lagu bonus track. Macam jadi. Aku boleh buatnya. Jom tekan like. Aku nak dengar. So itu dia punya, aku punya genre lah, gamelan. Dahsyat lah. Totally Senang cakap, out the box. I make this song into a Indonesian gamelan song. Okay lah, dia buat tu. Tak salah aku ni the second generate aku buat. Second. Okay. Sudah pula simpan lah. So yang seram punya first. Tak, seramnya start. Okay. So tinggal kita dua je ni. Okay, both of you slap challenge. Terpaksa ni. Tak dah. Scissors paper stone dah. Okay. Scissors paper stone. Alamak. Scissors paper stone. Tak gerak je. Obvious. Aku yang nak tukar. Tak tukar je. Aduh, okay. Sulaiman. Now. Okay. Nak bilang nama lagu dulu. Title lah. Oh ya, title. Aku lupa apa. Ispat dua lyrics. Apa dia Banyak punya? Apa dia kau rasa? Goyang Mana ada goyang? Tahu. Aku tak tahu. Aku dah tak ingat dah. Jangan. Aku cari Aku tak tahu ke mana arah nama terus melangkah. Terus melangkah. Terus melangkah. Okay. Terus goyang Sebelum start lagu aku bilang dulu lah title senang. Okay. Tempat sama. Tempat sama. Okay. So ni Man punya. Kita berdiri di tempat yang sama. Cerita lama masih terasa. Langkah berbeza tanpa suara, namun bayang masih bersama. Jika ini akhirnya, apalagi yang tinggal. Aku tak tahu kemana arah, namun aku terus melangkah. Jika kau dengar namaku, percayalah aku masih di situ. Dan bila malam berbicara, semua rasa kembali semula. Aku tak tahu kemana arah, namun aku terus melangkah. Jika kau dengar namaku, percayalah aku masih di situ. Kita bukan Tepukan.
Again lah, last time boleh buat lagu lah. Last time kalau korang tengah mendengar ya. Boleh contact je Maman Carnival. Contact ya. Oh, baik. Okay man, the Top process. Yes. Aku ni aku tengah emo. Aku tengah emo. Apa kau tak ada genre? Genre aku taruh emo first. Emo rock. Emo first. Lepas tu punk rock. After that dia ada satu dia generate kan. The bass of the melody aku suka. Tapi aku tak nak dia punk rock full. Aku nak ada hybrid. So aku masukkan aku masuk lagi sekali. Based on this song, aku terus emo pop rock. Emo pop. Okay, emo pop rock. Jadi dia more radio friendly. So pop rock. Tapi after that aku buat panjang, malah nak cakap. Tapi ni memang aku rasa kau secretly ni pop punk rock lah. Punk rock. Memang kau secretly kau punk rocker. Memang. Aku baru realise that. Ada satu time dia hantar aku lagu dah. Fir, kau mesti suka lagu ni. Aku dengar, man, ni punk bukan aku. Ini aku. Aku realise aku rasa aku secretly memang punk rocker. Baik, pasal before ni aku dah ada dengar few songs yang kau dah buat. Punk rock style. Okay guys, that's all the songs that we have. Kita ada satu orang. Okay lah aku nyata. Okay, dia punya title kau tempat sama. Aku tempat yang sama. Okay. Kita berdiri di tempat yang sama. Cerita lama masih terasa. Langkah berbeza tanpa suara. Namun bayang masih bersama. Jika ini akhirnya, apalagi yang tinggal, aku tak tahu kemana arah, namun aku terus melangkah. Jika kau dengar namaku, percayalah aku masih di situ. Semua rasa kembali semula. Aku tak tahu kemana arah, namun aku terus melangkah. Jika kau dengar namaku, percayalah aku masih di situ. Masih di situ. Aku dah agak. Ini terima kau. Terima Ilham number 420. Ni apa inspired by Sezairi ke? Kira mostly for band 420 lah, from macam from this Indonesian band 420. So memang like this phase aku macam sekarang suka dengar macam lagu yang macam more relaxing more relaxing, you know, with more
apa tu orang kata ni ada a hint of apa tu bossa nova, a hint of bossa. In my prompt pun aku dah taruh macam Bossa nova, a hint of bossa nova. Basically it's bossa, not bossa nova, it's bossa. Okay. Basically itu aku taruh as the prompt also lah, and aku taruh apa folk pop. Folk pop. So folk pop, lepas tu in vocal term aku taruh macam laid back, lazy, whispering kind of male vocal, macam really aku cuma nak chill je. So yeah. Sorry, it's bossa nova, not bossa. Sorry. My bad. Yeah. So those are our creations. Yes. Aku nak komen. Ni benda kita boleh vote tak? Kalau orang dengar. Vote? Aku tak tahu. Ni benda boleh vote tak? Boleh buat vote tapi kat mana? Diorang nak vote tak? Okay, so try lah. Kita bandingkan. Aku try post tengok ada orang respon tak. Dekat mana? Pick your favourite songs. YouTube dengan Spotify dua ada that voting column. Okay. Tadi kau nak komen apa? Satu kau cakap. Dah lupa. Bila tak lupa ingat. Dengar semua kan. Dua thing aku nak komen. First, dalam semua 4 lagu yang dibuat, semua 3 follow their hearts. Satu out of the box. Satu out of the box. Satu dah gone rogue lah. Dan lagi satu aku fikir balik, macam mana kita dulu satu band semua lain. Betul. That's why bila kita punya band kan, aku punya overdrive, aku punya distortion selalu tinggi banyak kan. So aku garang sikit. Lepas tu kita tune. Tu kurang feel. Yeah. I think that's the Manpang chill. Betul tak? I think that's the beauty of apa tu orang kata macam personal punya feel, punya style. Okay, semua macam part mungkin ada style-style yang a bit different, lain-lain, tapi as a band That's why I think Carnival tu memang betul sesuai dengan kita. Correct. Kita macam blend and come into a mutual agreement lah kira macam okay, let's make Carnival sound. Yeah. So kalau korang nak vote, kalau Amang boleh buat vote korang vote lah lagu mana yang korang suka kan. Kalau tak keluar vote ni nama. Kalau voting poll tu tak keluar, maknanya tak boleh buat lah. Tak jadi tapi korang boleh vote pakai komen lah. Paling banyak vote siapa menang lah. Kalau korang suka pun kita boleh buat lagi lah sekali challenge. Fun juga buat this challenge. Sorry, aku nak main lagu ni boleh tak? Aku bersatu lagi. Apa tu? Lagu apa? Itulah yang ni lirik tapi lain genre. Nak main juga. Okay, bonus track lah. Bonus track lah. Ni tak boleh masuk dalam voting. Ni 1 minit je. Tak boleh masuk dalam voting. Tak, ni sudah voting. Tapi ni korang mesti suka je. Aku pun ada lagi satu version, and it's Carnival. Carnival style. Carnival style. Okay, boleh. Boleh main je. Boleh main lah. Kita just the intro je. Kira ni semua bonus tracks. So Sid or me? Boleh Sid dulu lah. Aku dulu lah. Yang 1 minitnya. 1 minit je sih, pendeknya. 1 minit je. Lagu apa saya ni? Dengar je lah. Jangan rap pak. Tak. Dia masih di sini supporting the team. Sabar, aku boleh on, sabar.
Okay. Sorry Mi. Bunyi apa tu? Ya Allah. So aku try buat lagu World Cup ni, lagu World Anthem Mana tahu JDT nak ambil lagu ni, ada silakan lah ambil. Boleh call aje. Pasal kau ni lirik aku tengok terus melangkah masih di sini. Juga boleh apply ya. Pakai ni singa apa? Singa Maxima. Bukan singa Maxima dia kata. Kena salah. Ni yang Singapore punya supporters boleh pakai punya. Tu bonus track lah. Ni kalau siapa-siapa nak pakai lah. Macam memang the lyrics macam generic macam kau boleh pakai for anything lah. Yeah, true. Tapi kalau kau nak suruh aku generic lagi sekali kan, aku tak boleh. Sekali je. Wow. So these are the AI macam platform yang boleh create create all these things tau. Macam in terms of lyric prompt for the generic lyrics, and then for four of us masing-masing kita use our prompts to make the song. So basically AI ni yang buat music AI ni, it can be fun or it can be scary thing also. You know, because we don't know whether these singers are really legit singers or AI singers, you know. So it's up to us as a user or listener to make your own informed decisions lah. You know. Yes. So 1 lyric, 4 songs, sedap kan? Scary tak? Okay guys, thank you for watching Sembang Kerusi Lipat. It's been fun. It was fun. So if you have anything to tell us, email us. Okay, it's at terlupa SKLSG podcast@gmail.com. Korang boleh vote dalam tu. Subscribe lah. Just press subscribe je. Tekan aja, senang je. Betul. Okay. So kalau korang ada challenge for lyrics, maybe send us the email lah. Yes. Then kita boleh try lah. Betul. Kalau korang nak kita buat lagi this challenge, which is fun lah to us. Then kalau korang it's also fun untuk korang dengar, and then kita boleh ni lah sound kita, then kita boleh boleh roll lagi. Okay, so with that, that's it for us. See you on the next episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.